Saya akan sarankan awak gile-gile bagi. Fina tak saran awak bagi serentak sehari 2-2 suplemen, sebab kita kalau boleh nak elakkan kucing kita overdose. So if let's say you have another supplement from another brand, saya sarankan contoh hari ni awak bagi Biovet, suplemen tersebut awak bagi esok, and then lusa awak bagi Biovet. Buat macam tu. Okay, kucing awak still dapat suplemen ini, orang kata setiap hari, cuma hari yang berbeza-beza. Faham tak maksud saya? Sebab kita takut dos yang suplemen yang awak beli tu dia memang cukup untuk kucing awak, tapi bila awak tambah lagi suplemen Biovet, kucing awak jadi overdose. So awak boleh gile-gile, tak ada masalah. Kalau gile-gile tak ada masalah. Siapa nama ni? Nani Okay, clear tak Nani? So if let's say awak dah ada botol kuning kan, awak bagilah gile-gile. Hari ni dia dapat yang Nutri Plus tu, esok botol kuning, and then Nutri Plus, and then botol kuning. Ataupun awak